Tahukah anda bahawa Universiti Oxford di United Kingdom, salah satu universiti paling berprestij di dunia, telah menjadikan sebuah projek pembangunan bandar di Malaysia sebagai bahan rujukan wajib mereka? Apakah yang membuatkan seorang profesor bertaraf dunia dengan pengalaman selama 30 tahun sanggup menarik balik kertas kajiannya dan mengakui kesilapannya? Pada tahun 2003, sebuah projek yang bermula di Kuala Lumpur telah mencabar segala teori kejuruteraan trafik kononnya mutlak dan menjana kesan ekonomi bernilai RM23 bilion. Jeff Speck, seorang tokoh perancangan bandar terkemuka dari United Kingdom, menyifatkannya sebagai pencapaian luar biasa yang akhirnya mengangkat Datuk Seri Rahman sebagai Perdana Menteri. Malah, bandar-bandar besar seperti London, Nagoya hinggalah ke Mexico City menghantar delegasi ke Kuala Lumpur semata-mata untuk mempelajari model ini. Sebuah rancangan yang dianggap gila untuk meruntuhkan lebuh raya bertingkat yang dilalui oleh 168,000 buah kenderaan setiap hari. Keputusan akhirnya telah mengejutkan dunia. Mari kita rungkai kebenaran di sebalik projek pemulihan Sungai Gombak, sebuah keajaiban Malaysia yang kini menjadi rujukan wajib di Oxford. Jika kisah ini menarik minat anda, sila ikuti dan kongsi penulisan ini. Sokongan anda amat bermakna untuk kami terus menghasilkan kandungan yang berkualiti. Pada September 2003, satu laporan tiba di Pejabat Jabatan Perancangan Bandar Universiti Oxford. Profesor Jennifer Robinson membaca draft rancangan pemulihan Sungai Gombak di Kuala Lumpur dengan senyuman sinis. Di usia awal 50-an, beliau sudah diiktiraf sebagai pakar global dalam perancangan bandar selama 3 dekad. Beliau pernah menjadi perunding untuk projek penstrukturan semula bandar di London, Tokyo dan Paris, malah buku teks tulisannya digunakan di lebih 100 buah universiti di seluruh dunia. Namun bagi Jennifer, pelan Kuala Lumpur itu jelas melanggar prinsip asas kejuruteraan trafik. Lebuh raya bertingkat Gombak merupakan nadi trafik utama di pusat bandar Kuala Lumpur yang menampung purata 168,000 buah kenderaan sehari. Lebih mengejutkan, 62.5% daripadanya hanyalah kenderaan yang lalu lalang tanpa niat untuk berhenti di situ. Meruntuhkan lebuh raya bertingkat ini, pada pandangan Jennifer, adalah seperti sengaja menghentikan degupan jantung bandar berkenaan. Beliau segera memanggil mesyuarat tergempar bersama rakan sekutunya. Reaksi para pakar kejuruteraan bandar di bilik mesyuarat itu juga senada. Profesor Mark Johnson, pakar kejuruteraan trafik dari Universiti Cambridge, membentangkan hasil simulasi yang menunjukkan bahawa aliran trafik di sekitar kawasan Sungai Gombak akan meningkat sekurang-kurangnya 40%, manakala masa perjalanan waktu puncak akan bertambah lebih daripada 1 jam. Jennifer merumuskan penemuan ini lalu menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal perancangan bandar antarabangsa yang berprestij. Kertas kajian itu bertajuk Projek Sungai Gombak Kuala Lumpur, Bencana Perancangan Bandar Akibat Populisme. Di dalam penulisan itu, beliau mengkritik hebat Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Rahman. Beliau menyifatkan projek tersebut sebagai satu perjudian politik berbahaya yang membazirkan wang rakyat sebanyak RM380 juta semata-mata demi meraih populariti, selain membelakangkan nasihat pakar. Beliau turut mempersoalkan tempoh pembinaan yang hanya diperuntukkan selama 2 tahun 3 bulan dengan memberi amaran bahawa tempoh sesingkat itu tidak akan menjamin penilaian keselamatan yang sewajarnya. Sebaik sahaja kajian itu diterbitkan, komuniti akademik perancangan bandar global gempar. Sebagai analisis daripada seorang profesor Oxford, impaknya sangat luar biasa. Pakar-pakar dari Eropah mula mengeluarkan kenyataan bersama yang mengkritik pelan Kuala Lumpur tersebut. Jennifer sangat yakin bahawa dalam tempoh 2 tahun, Kuala Lumpur akan lumpuh akibat kesesakan trafik yang dahsyat, sekaligus membuktikan analisisnya adalah tepat. Malah, bimbang akan keselamatan tersebut, beliau sudah mula merangka draft kajian susulan bagi menganalisis kegagalan projek di Kuala Lumpur itu sebagai kajian kes. Pada 1 Julai 2003, kerja-kerja meruntuhkan lebuh raya bertingkat Gombak bermula secara rasmi di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Dari pejabat penyelidikannya di Oxford, Jennifer menyaksikan detik bersejarah itu menerusi siaran berita BBC. Jentera berat mula meruntuhkan struktur konkrit yang telah menjadi simbol pemodenan Kuala Lumpur selama lebih 4 dekad. Beliau membuka komputer ribanya untuk memantau keadaan trafik Kuala Lumpur secara langsung. Seperti yang dijangka, kesesakan di jalan-jalan sekitar Sungai Gombak mula meningkat. Data pada bulan pertama seolah-olah menyokong penuh ramalan Jennifer. Purata kelajuan kenderaan di Jalan Ampang dan Jalan Raja Laut menurun sebanyak 20%, manakala laluan alternatif mengalami kesesakan yang teruk.
Beliau segera membentangkan data ini dalam seminar perancangan bandar di Oxford dengan menegaskan bahawa kesilapan Kuala Lumpur ini harus dijadikan pengajaran buat bandar-bandar lain. Lebih 200 orang ahli akademik dan mahasiswa yang hadir mengangguk tanda setuju. Walau bagaimanapun, sesuatu yang luar biasa mula berlaku menjelang bulan ketiga pembinaan. Korak perjalanan penduduk Kuala Lumpur dikesan mula berubah secara berperingkat. Berdasarkan data rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan, jumlah pengguna pengangkutan awam meningkat mendadak. Penggunaan LRT laluan Kelana Jaya dan laluan Ampang masing-masing mencatatkan peningkatan sebanyak 4.3%, manakala kadar penggunaan bas awam meningkat sebanyak 1.4%. Jennifer menganggap perkara ini sebagai fenomena sementara sahaja dan percaya warga kota akan kembali memandu kenderaan peribadi tidak lama lagi. Pada September 2004, satu khabar mengejutkan diterima oleh Jennifer. Projek pemulihan Sungai Gombak telah dianugerahkan anugerah utama di Biennale Seni Bina Antarabangsa Venice bagi kategori pelaksanaan terbaik. Hakikat bahawa sebuah projek yang belum pun siap sepenuhnya mampu merangkul anugerah berprestij dalam bidang seni bina dan budaya antarabangsa itu amat sukar untuk dipercayai olehnya. Keadaan menjadi lebih menarik apabila BBC dan beberapa agensi penyiaran utama Eropah mula menumpukan perhatian dan membuat laporan khas mengenai Sungai Gombak. Jennifer segera menghubungi rakan sejawatnya, Jeff Speck, seorang perancang bandar terkemuka di UK yang sangat dihormati. Jennifer meluahkan rasa tidak puas hatinya dan mendakwa anugerah di Venice itu hanyalah hasil daripada lobi politik. Namun, reaksi Jeff di luar dugaan, beliau mendedahkan bahawa beliau baru sahaja melawat Kuala Lumpur secara peribadi dan sangat kagum dengan apa yang disaksikannya di tapak projek. Jennifer berasa kecewa kerana rakannya yang paling dipercayai juga seakan-akan terpengaruh dengan dakyah promosi Kuala Lumpur. Menjelang musim sejuk tahun itu, Jennifer menerima satu lagi laporan data yang mengejutkan. Tahap pencemaran habuk halus, PM10, di sekitar kawasan pembinaan Sungai Gombak dilaporkan menurun secara konsisten. Purata pencemaran yang dahulunya mencatatkan 74 mikrogram pada Julai 2002 telah turun kepada 55 mikrogram walaupun kerja-kerja pembinaan masih rancak berjalan. Jennifer mengesyaki terdapat ralat dalam proses pengukuran tersebut, namun jauh di sudut hatinya, perasaan bimbang mula timbul. Pada 1 Oktober 2005, projek pemulihan Sungai Gombak siap sepenuhnya, tepat dalam tempoh 2 tahun 3 bulan seperti yang dijanjikan. Jennifer memerhatikan perkembangan dari Oxford dengan penuh minat. Pada hari pembukaan, beratus-ratus ribu warga kota membanjiri kawasan Sungai Gombak. Agensi berita Reuters melaporkan peristiwa itu sebagai lembaran baharu dalam pemulihan bandar di Asia. Namun, apa yang paling menarik perhatian Jennifer ialah data trafik. Laporan rasmi menunjukkan bahawa jumlah kenderaan yang memasuki pusat bandar Kuala Lumpur sebenarnya menurun sebanyak 2,000 sen. Perkara ini dirasakan mustahil. Bagaimana mungkin sebuah lebuh raya bertingkat yang menampung 168,000 buah kenderaan setiap hari ditutup, tetapi kesesakan lalu lintas berkurangan? Jennifer mengesyaki wujudnya manipulasi data oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, demi kepentingan politik. Beliau memutuskan untuk menyiasat sendiri. Dengan menggunakan dana penyelidikan Oxford, Jennifer merancang lawatan lapangan ke Kuala Lumpur. Matlamat utamanya adalah jelas, mencari kelemahan dalam data DBKL dan membuktikan secara objektif bahawa projek tersebut adalah satu kegagalan. Pada pertengahan November 2005, beliau mendarat di Clear. Pagi pertamanya bermula di dataran Sungai Gombak. Walaupun cuaca pagi itu redup dan berangin, kawasan sekitar sungai sudah dipenuhi dengan orang ramai. Ramai warga kota berjalan kaki menyusuri tebing sungai yang indah untuk ke tempat kerja, manakala ada yang duduk di tangga sambil menikmati kopi pagi mereka. Keadaan itu sangat berbeza dengan apa yang dibayangkannya. Jennifer segera mengeluarkan alat pengukurnya dan mula melakukan bancian trafik secara peribadi. Beliau menganalisis aliran trafik waktu puncak dari jam 7.00 hingga 9.00 pagi. Keputusannya sangat mengejutkan. Aliran trafik di jalan raya utama sekitar kawasan tersebut berjalan dengan lancar. Kelajuan kenderaan di Jalan Ampang dan Jalan Raja Laut hampir tiada bezanya dengan tempoh sebelum pemulihan dijalankan, malah beberapa laluan kelihatan lebih lancar. Jennifer buntu. Adakah teori perancangan bandar yang dipegangnya selama 30 tahun ini sebenarnya salah? Pada sebelah petang, beliau melawat Pusat Maklumat Trafik DBKL. Pegawai bertugas menyambutnya dengan mesra dan membentangkan data terperinci.
Mereka menerangkan bagaimana sistem pengangkutan awam yang dipertingkatkan bersama dengan pengenalan laluan bas ekspres khas telah meningkatkan perkongsian mod pengangkutan awam secara drastik. Apa yang lebih menakjubkan ialah transformasi ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Kawasan Sungai Gombak yang dahulunya agak usang kini berubah menjadi sebuah kawasan yang sangat dinamik. Premis-premis perniagaan lama dan kedai-kedai tradisional kini hidup semula seiring dengan kewujudan mercu tanda baharu ini. Malam itu, di bilik hotelnya, Jennifer meneliti semula kertas kajian lamanya. Beliau sedar bahawa beliau mungkin telah terlepas pandang satu perkara yang amat penting. Keesokan harinya, Jennifer melawat Institut Penyelidikan Pembangunan Bandar Kuala Lumpur. Di sana, beliau diperlihatkan dengan laporan komprehensif mengenai impak ekonomi pemulihan Sungai Gombak. Angka pada halaman pertama laporan tersebut benar-benar mengejutkannya. Unjuran kesan ekonomi mencecah RM23 bilion. Dr. Kamil, penyelidik kanan di institut berkenaan, memberikan penjelasan lanjut. Angka RM23 bilion itu merangkumi kedua-dua kesan langsung dan tidak langsung. Kesan langsung termasuklah peningkatan drastik dalam sektor pelancongan, kenaikan nilai hartanah di kawasan sekitar serta kerancakan aktiviti perniagaan tempatan. Kesan tidak langsung pula melibatkan peningkatan imej Kuala Lumpur di peringkat global, penjimatan kos kesihatan susulan kualiti udara yang lebih baik dan impak pemulihan sungai yang kini mula dicontohi di seluruh negara. Walaupun pada mulanya ragu-ragu dengan unjuran yang begitu besar, Jennifer terpaksa akur selepas meneliti perincian data tersebut. Dalam tempoh sebulan selepas dibuka, seramai 6,027 juta orang telah melawat Sungai Gombak yang memberikan pulangan pelancongan yang amat lumayan. Jumlah pelancong asing juga mencatatkan lonjakan yang sangat ketara. Data sektor hartanah pula mempamerkan tren yang luar biasa. Nilai hartanah komersial di sekitar Sungai Gombak meningkat secara purata sebanyak 30% selepas projek tersebut siap. Malah, kadar sewa premis yang menghadap ke arah sungai meningkat lebih daripada 50%. Kawasan Jalan Ampang dan sekitarnya kini menjadi tumpuan baharu para pelabur. Jennifer mula mengira semula angka-angka tersebut menggunakan kalkulatornya. Dr. Kamil kemudiannya menunjukkan unjuran peluang pekerjaan yang bakal tercipta. Projek tersebut dijangka mampu menjana sebanyak 310,005 peluang pekerjaan baharu dalam pelbagai sektor seperti pembinaan, perkhidmatan dan pelancongan. Angka ini tidak boleh disangka lagi olehnya. Pada sebelah petang, Jennifer turun ke lapangan untuk menemu bual para peniaga tempatan secara peribadi. Ramai yang mengakui bahawa pada peringkat awal, mereka menentang keras projek tersebut kerana bimbang akan kehilangan punca pendapatan sepanjang tempoh pembinaan. Namun, kini realitinya jauh berbeza. Seorang pemilik kedai lampu hiasan menyatakan bahawa jualan kedainya meningkat sebanyak 40% berbanding sebelum pemulihan kerana aliran pejalan kaki di sepanjang sungai secara tidak langsung menarik pelanggan ke kedainya. Malah, tinjauan kepuasan yang dijalankan oleh DBKL menunjukkan 66.6%. Peniaga berpuas hati dengan hasil projek tersebut dan 77.6% daripadanya optimis tentang prospek masa depan perniagaan mereka. Jennifer tahu bahawa data ini tidak boleh dimanipulasi. Maklum balas terus daripada komuniti membuktikan bahawa projek pemulihan Sungai Gombak adalah satu kejayaan ekonomi yang tulen. Malam itu, di bilik hotelnya, Jennifer membuka fail kajian lamanya yang bertajuk Projek Sungai Gombak Kuala Lumpur, Bencana Perancangan Bandar Akibat Populisme. Jarinya kaku di atas papan kekunci. Keesokan paginya, beliau menyertai pasukan penyelidik ekologi dari Universiti Malaya yang sedang menjalankan kajian berkala mengenai kepelbagaian biologi di Sungai Gombak. Dengan memakai bat kalis air, beliau turun ke bahagian hilir sungai. Walaupun cuaca pagi agak redup, sungai tersebut jelas kelihatan sangat hidup. Profesor Ramli, ketua penyelidik pasukan tersebut, berkongsi satu fakta mengejutkan. Sebelum projek pemulihan dijalankan, hanya terdapat 98 spesies hidupan sahaja yang mampu bertahan di Sungai Gombak kerana ia dilitupi konkrit selama berpuluh-puluh tahun. Namun, selepas pemulihan dijalankan, jumlah spesies hidupan meningkat secara mendadak. Menjelang akhir tahun 2005, sebanyak 626 spesies hidupan telah direkodkan di kawasan tersebut, satu peningkatan sebanyak 64 kali ganda. Spesies yang dikesan termasuklah 308 spesies tumbuhan, 25 spesies ikan dan 36 spesies burung. Apa yang paling membanggakan komuniti saintifik tempatan ialah kembalinya beberapa spesies ikan sungai asli Malaysia yang sensitif terhadap pencemaran secara semula jadi.
Pelbagai jenis amfibia dan unggas juga mula menjadikan kawasan sungai ini sebagai habitat baharu mereka. Jennifer melutut di tebing sungai, memerhatikan air yang mengalir jernih dengan sekumpulan ikan kecil berenang bebas di celah-celah tumbuhan akuatik. Ini bukan sekadar terusan buatan manusia yang kaku, ia merupakan sebuah ekosistem semula jadi yang kembali bernyawa di tengah-tengah hutan konkrit. Profesor Ramli turut menunjukkan data kesan iklim mikro. Purata suhu di sekitar kawasan Sungai Gombak dikesan menurun sebanyak 3.6 darjah Celsius berbanding sebelum ini. Fenomena pulau haba bandar berjaya dikurangkan dengan ketara, manakala tahap ion negatif dikesan 2 kali ganda lebih tinggi berbanding kawasan bandar biasa. Jennifer mengesahkan perkara ini menggunakan alat pengukurnya sendiri. Pada jam 2.00 petang waktu paling panas, suhu di sekitar Sungai Gombak adalah 2008 darjah Celsius lebih rendah berbanding kawasan bandar yang terletak 500 meter dari situ. Perbezaan ini adalah sangat signifikan dari segi statistik sains. Pada sebelah petang, beliau berpeluang melihat program pendidikan alam sekitar untuk murid sekolah rendah. Melihat kanak-kanak belajar mengenai alam semula jadi di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, menyedarkan Jennifer bahawa projek ini melangkaui isu trafik dan ekonomi belaka. Ia adalah tentang bagaimana manusia boleh hidup harmoni bersama alam semula jadi. Pegangan perancangan bandar konvensional yang diyakininya selama 30 tahun kini berubah sepenuhnya. Pada sebelah petang hari keempatnya di Kuala Lumpur, Jennifer bertemu dengan rakan sejawatnya, Jeff Speck, yang kebetulan berada di Malaysia untuk menghadiri persidangan perancangan bandar antarabangsa. Mereka bertemu di sebuah kedai teh tradisional di Pasar Seni. Jennifer menceritakan segala penemuannya dengan penuh bersemangat. Jeff mendengar dengan tenang sebelum berkata, "Saya juga mengalami kejutan yang sama ketika pertama kali melawat projek ini 6 bulan lalu. Saya sedar ini adalah pencapaian luar biasa yang berjaya mengangkat reputasi Datuk Seri Rahman ke peringkat tertinggi kepimpinan negara." Jeff menekankan bahawa nilai sebenar projek Sungai Gombak bukanlah terletak pada aspek teknikal semata-mata, melainkan pada keberanian politik untuk membuat keputusan yang tidak popular, iaitu meruntuhkan lebuh raya bertingkat utama setahun sebelum pilihan raya dijalankan. Beliau membandingkannya dengan cabaran di UK dan AS seperti projek meruntuhkan lebuh raya Embarcadero di San Francisco yang mengambil masa lebih 10 tahun untuk diputuskan selepas gempa bumi 1989 atau projek Westway di New York yang berhadapan dengan pelbagai halangan birokrasi selama berpuluh tahun. Sebaliknya, Kuala Lumpur berjaya merancang dan menyiapkan projek gergasi ini dalam masa 3 tahun, sahaja melalui pendekatan perbincangan dan penyelesaian masalah yang cekap bersama komuniti serta peniaga tempatan. Jeff menunjukkan dokumen rancangan di komputer ribanya yang menunjukkan bagaimana pihak berkuasa London kini sedang merancang untuk menanda aras projek Sungai Gombak bagi projek pemulihan Sungai Thames dan anak-anak sungainya. Malah beberapa Dewan Bandaraya di UK turut menghantar wakil ke Kuala Lumpur untuk mempelajari kaedah pemulihan ini. Bandar-bandar seperti Nagoya, Mexico City, Singapura dan Bangkok juga menunjukkan minat yang mendalam. Jeff memandang Jennifer lalu berkata dengan nada serius, "Jennifer, kita sebenarnya yang silap selama ini. Perancangan bandar bukan sekadar tentang kecekapan aliran kenderaan semata-mata, tetapi ia adalah tentang kualiti hidup masyarakat, kelestarian alam dan warisan budaya yang saling berintegrasi." Ketika matahari mula terbenam, cahaya lampu hiasan yang dipasang di sepanjang tebing Sungai Gombak mula menyala, menghasilkan pemandangan malam yang amat memukau. Pada ketika itulah Jennifer tekad dengan keputusannya. Beliau akan menarik balik kertas kajian lamanya yang mengkritik projek ini dan mula menulis kajian baharu yang objektif mengenai kejayaan Sungai Gombak. Sekembalinya ke Oxford pada Januari 2006, beliau segera membentangkan data, foto dan hasil kajian lapangannya kepada rakan-rakan akademik di jabatan tersebut. Di hadapan para profesor perancangan bandar, Jennifer dengan berani mengakui kesilapan analisisnya 2 tahun lalu. Tindakannya itu amat mengejutkan komuniti akademik kerana jarang sekali seorang profesor kanan sanggup berbuat demikian secara terbuka. Jennifer membentangkan 5 faktor utama kejayaan projek Sungai Gombak. Pertama, visi kepimpinan yang jelas. Kedua, persediaan rapi dengan menaik taraf pengangkutan awam. Ketiga, pelaksanaan projek yang pantas bagi mengurangkan gangguan kepada warga kota. Keempat, reka bentuk pelbagai fungsi yang menggabungkan aspek ekologi, pelancongan dan budaya. Serta kelima, penglibatan aktif masyarakat dalam proses membuat keputusan. Apabila Profesor Mark Johnson mempersoalkan kegagalan simulasi trafik mereka sebelum ini, Jennifer menjelaskan,
Simulasi kita hanya mengira jumlah kenderaan fizikal tanpa mengambil kira keupayaan manusia untuk mengubah corak perjalanan mereka apabila alternatif pengangkutan awam yang lebih baik disediakan. Beliau kemudian mencadangkan agar projek Sungai Gombak dijadikan kajian kes wajib dalam kurikulum perancangan bandar di Oxford. Pada Mac 2006, Senat Akademik Jabatan Perancangan Bandar Universiti Oxford sebulat suara meluluskan cadangan tersebut. Jennifer mengambil masa selama 6 bulan untuk menyiapkan buku teks kajian kes setebal 200 halaman mengenai projek berkenaan. Pada sesi akademik musim luruh tahun yang sama, subjek tersebut mula diajar kepada para pelajar tahun pertama. Jennifer memulakan kuliah pertamanya dengan berkata, "Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang kesilapan terbesar yang pernah saya lakukan. Sebagai ahli akademik, mengakui kesilapan adalah permulaan kepada ilmu pengetahuan yang sebenar." Kursus tersebut mendapat sambutan luar biasa daripada para pelajar yang teruja untuk mengaplikasikan model Kuala Lumpur ini di negara masing-masing. Pada tahun 2007, projek pemulihan Sungai Gombak menerima pengiktirafan antarabangsa menerusi Anugerah Kejuruteraan Awam Commonwealth. Dalam ucapan tahniahnya di majlis tersebut, Jennifer menyatakan, Sungai Gombak telah membuktikan kepada dunia bahawa sesebuah bandar mampu memulihkan khazanah masa, lalu mereka sambil terus maju membina masa depan yang lestari. Ramai graduan Oxford yang mempelajari kes ini mula menyebarkan prinsip tersebut ke pelbagai agensi perancangan bandar di London, Nagoya dan Mexico City. Apabila Jennifer melawat Kuala Lumpur semula pada tahun 2010, ekosistem di situ didapati semakin matang dengan jumlah spesies hidupan melebihi 800 jenis dan kawasan sekitar sungai tersebut kini menjadi penganjur utama acara Pesta Lentera Kuala Lumpur yang dihadiri jutaan pengunjung setiap tahun. Menjelang tahun 2015, sewaktu menghadiri simposium antarabangsa ulang tahun ke-10 pemulihan Sungai Gombak di Kuala Lumpur, Jennifer mempamerkan tajuk artikel lamanya yang mengutuk projek tersebut di hadapan 200 orang pakar perancangan bandar dari 40 buah negara. Beliau berkata sambil tersenyum, "Kertas kajian ini adalah kesilapan terbesar dalam kerjaya akademik saya, tetapi ia juga merupakan pengajaran terbaik yang mengajar kita tentang erti keberanian, inovasi dan harapan bahawa alam sekitar yang telah musnah akibat pembangunan masih boleh dipulihkan semula." Pada tahun 2020, edisi kemas kini buku teks beliau diterbitkan dan kini digunakan di lebih 30 buah universiti terkemuka di UK termasuk Cambridge LSE dan Imperial College serta lebih 100 buah universiti di seluruh dunia. Projek pemulihan Sungai Gombak di Kuala Lumpur ini kekal sebagai bukti nyata bagaimana visi yang berani, pelaksanaan yang cekap dan kebersamaan masyarakat mampu mencipta sebuah keajaiban hijau di tengah-tengah kota raya moden.